Duit selamat ataupun sedang bocor. Di dalam bank nampak penuh, tetapi kuasa beli kita semakin hilang. Itu tandanya duit kita sedang bocor, tuan-puan. Inflasi perlahan-lahan curi nilai duit kita. RM100 dahulu boleh beli satu troli. Hari ini cuma separuh. Kita rasa selamat bila duit di dalam akaun bank. Walhal nilai sebenar semakin menyusut setiap tahun. Tuan-puan tukarkan sebahagian duit kepada emas melalui akaun Get Public Gold. Sama jumlahnya tetapi nilainya tetap kukuh dan boleh dicairkan bila perlu. Jangan biar duit bocor perlahan-lahan. Tukarkan ia menjadi emas. Barulah nilainya kekal di dalam tangan kita. Jika ingin pastikan simpanan tidak mudah bocor, simpan di dalam bentuk emas. Itu adalah cara paling selamat daripada belanja hangus. Tukarkan duit kepada emas sekarang dengan akaun emas Get Public Gold serendah RM100 dan ke atas. Untuk mulakan tabungan, hubungi saya untuk bimbingan. Like dan follow video ni untuk info emas yang seterusnya. Assalamualaikum.